Dulu saya selalu fikir satu perkara. Simpan emas ni hanya untuk orang yang ada duit lebih. Orang yang gajinya besar. Orang yang sudah stabil kewangannya. Tapi semua tu berubah bila saya mula kenal satu unit kecil yang dipanggil 1 dinar. Nilai 1 dinar hari ni sekitar RM3,000. Lebih kurang sama dengan gaji ramai pekerja di Malaysia. Dan dari situlah saya mula faham satu konsep yang sangat menarik dalam kewangan. Simpanan tak bermula dengan jumlah yang besar tapi dengan sasaran yang jelas. Jika gaji anda sekitar RM2,000 hingga RM3,000 sebulan, matlamat pertama yang logik sebenarnya sangat mudah. Kumpulkan 3 keping 1 dinar. Itu saja. 3 dinar tu mewakili simpanan kecemasan bersamaan 3 bulan pendapatan. Masalahnya, realiti hari ini agak membimbangkan. Kajian menunjukkan sekitar 84% rakyat Malaysia tak punya simpanan tetap setiap bulan. Bukan kerana mereka malas atau boros, selalunya kerana mereka tak punya sistem untuk menyimpan. Di sinilah datangnya peranan akaun emas GAP. GAP bukan skim pelaburan, ia sebenarnya lebih kepada tabung emas. Setiap ringgit yang disimpan akan ditukarkan kepada gram emas. Anda tak perlu tunggu sehingga ada ribuan ringgit, simpan sedikit demi sedikit. Apabila gram dalam akaun cukup 4.25 gram, ia boleh ditukarkan kepada 1 dinar emas fizikal. Untuk bermula tak perlukan modal besar. RM100 sudah cukup dan tiada komitmen bulanan yang mengikat. Tapi kalau matlamat anda lebih besar daripada sekadar simpanan kecemasan, di sinilah disiplin memainkan peranan. Mulakan dengan 1 dinar, kemudian 3, kemudian 10. Pada tahap tu, anda bukan sekadar mempunyai emas, anda sebenarnya sudah bina asas kewangan yang jauh lebih kukuh daripada kebanyakan orang. Nak mulakan simpanan 1 dinar anda hari ini? Rujuk pin video saya 5 langkah mudah daftar akaun Public Gold atau DM saya terus untuk saya bantu anda sebaiknya. Ingat, Public Gold mudah, murah dan patuh syariah. Input follow.